Tugas saya adalah untuk pembangunan kampung, kebajikan dan juga keselamatan kampung. Semua urusan adalah di bawah tanggungjawab saya, lebih-lebih lagi berurusan dengan pihak pejabat daerah. Dengan adanya program-program sebegini akan dapat memastikan infrastruktur kampung dapat diperubahkan, dirubah untuk lebih moden ataupun dapat kemudahan-kemudahan yang selama ini pihak Kampung Sungai Tuan Seh agak sukar. Contohnya macam pembangunan baik pulih balai raya, lampu solar, dapat futsal khususnya untuk remaja-remaja di kawasan inilah. Mereka semua rasa macam amat-amat bersyukur dan rasa macam terujalah dengan adanya program Kampung Akad Madani. Belia kita boleh menggunakan gelanggang futsal seterusnya, dan juga kemudahan-kemudahan balai raya boleh digunakan untuk pembangunan wanita, khusus ke banyaklah aktiviti wanita yang dapat kita laksanakan. Saya Ketua Kampung Tanjung Selili dan juga Kampung Rangkaian Sungai Tuan Seh ingin mengucapkan penghargaan dan juga jutaan terima kasih kepada Menteri Pertahanan kita. Kami penduduk di kawasan Taman Tuan Seh dan juga Kampung Tuan Seh akan beri komitmen yang sebaik-baiknya untuk memastikan Kampung Sungai Tuan Seh ini dihargai dan juga akan membawa sinar kepada penduduk Tanjung Selili, khususnya di kawasan Kampung Sungai Tuan Seh, insya-Allah.